Toyol masuk kacau dah lupa. Sampai mana tadi? Oh ya. Mereka ni pula macam Evo anjing ni kan. Anjing Evo ni yang penjenayah. Dia ni penjenayah guys. Dia penjenayah. Dia memang penjenayah. Motat anjing kepada Evo. Termasuklah. Segambar semua ada. Nak tengok? Tim ni. Tim yang projek Sir ni. Gambar pun ada. Kesan dia cakap dia kena maka dia orang ni. Gambar-gambar semua ada. Gambar-gambar semua ada. Detail ada ni. Macam mana nak lari tu? Termasuklah budak yang bawa beg tu. Tu saya cakap budak teknikal. Teknikal. Yang bawa kereta Alphard tu siapa malam tu? Tahulah. Yang bawa beza biru. Cuma mereka ni. Yang mereka berani sangat hari ni. Ni dengar ni aku cakap dengan korang ni. Mereka ni berani sangat. Sebab mereka rasa kalau non kunyit tak ada pun tak apa. Sebab ada bos lagi besar yang boleh payung mereka. Faham? Korang faham tak Mereka rasa ni, bangsa-bangsa ni semua ni, yang menyalahgunakan kedudukan dia, salah guna kuasa ni, anjing ni, mereka tak fikir kalau non tak ada pun tak ada masalah. Sebab dia rasa ada bos lagi besar. Aku nak bagi tahu kat korang anjing-anjing ni semua. Tak ada siapa yang lebih besar. Negara ni ada undang-undang. Negara ni ada perlembagaan. Kau tak baca ke perlembagaan? Kau tak baca ke undang-undang? Tak ada yang terlepas. Kau jangan rasa kau terlepas. Kat mana kau nak terlepas? Tak ada. Negara ni ada undang-undang. Ada perlembagaan. Bacalah perlembagaan. Jangan jadi bodoh. Tak nampak? Apa yang berlaku kat Negeri Sembilan tu tak belajar ke? Kau tak fikir ke ni bangsa-bangsa ni semua ni? Saya panggil bangsa lah. Diorang memang dia bangsat. Korang ni yang jadi anjing kepada Evo ni, aku tanya dengan korang, kau tak baca ke perlembagaan? Kau tak tengok ke apa yang berlaku dekat Negeri Sembilan tu? Kau tak nampak ke? Tak dipikir ke? Kau tak tahu. Bodoh korang. Betul tak guys? Betul tak betul? Kita ni kena ikut undang-undang, ikut perlembagaan. Dia orang rasa kebal. Mana ada kebal? Tak ada siapa yang kebal. Tak ada siapa ada imuniti kekebalan. Sebab tu non kunyit minta imuniti. Tak dapat. Tak ada siapa. Bila non kunyit tu kan? Non kunyit lah. Non kunyit minta imuniti. Betul tak? Betul tak? Ingat tak? Yang KU Sorota tu. Non kunyit minta imuniti. Minta kekebalan. Mana ada imuniti kekebalan untuk Perdana Menteri? Raja-raja pun boleh kena dakwa. Betul tak? Mengikut perlembagaan. Ada mahkamah khas. Itu raja-raja. Apa tak lagi non kunyit? So. Kau rasa? Apa? Kau nak tunggu Tun Mahathir meninggal? Tun Mahathir mati? 101 tahun lah. Tak ada. 20-30 pun dia ada lah. Dia orang ni sekarang ni sebab Tun Mahathir dah 101 tahun. Dia fikir orang tua ni tak lama dah apa semua. Dia fikir. Itu dia punya fikir. Dia tak tahu orang tua tu makin hari makin sihat. Dan kita kena doakan Tun. Ya Allah, kau sihatkanlah Tun Ya Allah. Kau berikanlah kekuatan untuk Tun Ya Allah. Bantulah Tun Ya Allah untuk menyelamatkan negara ini. Amin. Dan kau panjangkanlah umur kami Ya Allah. Agar kami dapat melihat kebinasaan mereka satu persatu Ya Allah. Kau panjangkan umur kami. Kami nak melihat kebinasaan mereka. Amin. Amin. Ya. Non kunyit akan mampus dulu. Dia akan mati dulu. Tuan hidup. Ya, kau tengok. Ni hari ni 2 bulan ni kau dengar cakap saya ni. Kau ingat. Nanti kau ingat balik. Kita akan tengok non kunyit mati dulu daripada Tun Mahathir. Tun Mahathir sihat. 20-30 pun dia ada. Mafia jenai. Tak ada siapa yang kebal. Ini apa? Finish him off. Kau main ayat dia.
Finish him off. Dia tak pandai sangat. Cuba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Finish him off. Apa maksud finish him off tu? Memang berani. Berani sebab benda betul. Sebab, guys, kau ingat kan? Kan sebenazar, aku ni bernazar. Selagi mana tak ada tugas rasmi berjuang untuk agama bangsa, saya takkan potong rambut. Itu nazar. Kalau orang Melayu orang Islam, dia fahamlah maksud nazar. Jadi bila Tun Mahathir panggil saya berjuang bantu dia, Tun potong rambut, so korang kena faham lah. Bermakna tak ada apa dah. Faham tak guys? Dah tak ada apa dah ni dah. Aku nak berjuang lah. Sebab nazar, kita nazar ni bukan nak senazar dengan korang, dengan wife, dengan maksa, dengan Tun, tak. Nazar ni dengan Allah. Sebenazar ni dengan Allah. Selagi tak ada tugas rasmi berjuang untuk agama bangsa, aku takkan potong rambut. Dengan Allah janji ni. Bukan dengan makhluk. So bila dah Tun dah tunaikan nazar, tak ada apalah. Apa lagi yang ada pada saya? Tak ada dah. Dah melayang-layang dah ni sebenarnya ni. Bukan steam lah. Bukan macam salih kongkang selak tu. Bukan. Maksudnya, berjuang. Semangat ni. Kalau tak berjuang ni. Dah tak ada hijab lah guys. Dah nak berfikir lah. Kan cerita dalam-dalam kan dia kata ni tasawuf sangat. Tak adalah tasawuf. Benda basic pun. Dan kau janji dengan Allah. Macam korang ni. Bukan kau semua berjanji dengan Allah ke? Hidupku, matiku. Bukankah semua kerana Allah? Tak mengaku dah. Sekali tengok. Mana boleh tak mengaku? Sedap tunjuk